Halo guys, selamat datang ke channel Fahim Yusof. Nama aku Fahim Yusof, obviously. So kalau kau perasan, background aku hari ni sedikit lain sebab actually aku ada dekat United Kingdom, London sekarang. Okay, so Pak Awata, Harry Pak apa semua tu kan. Okay, so aku landing dekat sini dah beberapa hari and aku macam terfikirlah, okay, sekarang aku kat London, aku nak test out something actually. So aku nak test out hari ni kad travel mana yang paling bagus. So dekat tangan aku ada dua kad sekarang. Okay, dekat kiri aku kita ada kad GX Bank, okay, and dekat tangan kanan aku kita ada Wise Travel Card. So aku actually dah test out kad ni untuk beberapa round. Contohnya daripada segi withdraw yang mana lagi bagus, daripada segi transaction yang mana lagi bagus, and daripada segi perks lain juga. Aku ada test out semalam in real life, okay, in real time. Dan kita akan tengok hari ni mana di antara dua ni yang claim dia bagus and mana yang realitinya paling bagus. Okay, jom kita tengok round pertama dulu, which is withdrawal. So untuk round pertama ni, actually dua-dua kad ni ada offer perks yang berbeza. Untuk GX Bank, actually dia offer perks yang agak bagus lah daripada segi on paper dia. Sebab dia cakap untuk withdrawal dekat luar negara, dia actually buat free withdrawal secara unlimited. Any amount, berapa kali kau withdraw, unlimited, free. Agak bagus bunyi dia. Dan untuk Wise pula, dia cuma offer 2 kali free withdrawal sehingga had nilai sebanyak £200. £200 British lah. Okay, so daripada segi on paper, bunyi macam GX Bank bagus. Okay, tapi kau kena ingat, dalam kad travel ni, walaupun fee tu penting, ada satu lagi yang paling penting, iaitu exchange rate, kadar nilai tukaran wang sendiri. So daripada segi exchange rate, yang mana bagus and yang mana lagi jimat sebenarnya. Okay, aku dah test out semalam dekat Tesco punya ATM dekat London, and sebenarnya agak awkward and sejuk lah sebab aku buat benda ni 8.30 pagi dekat tengah jalan. So orang buat jaji aku situ. Tapi tak apa, untuk orang semua aku sanggup buat benda macam tu. So untuk semalam masa aku test, exchange rate dia pada 4 Mei adalah £1 bersamaan dengan RM5.6495. Okay, yang ni kau kena ingat lah sebab itu adalah mid market exchange rate orang panggil, yang mana tiada markup. Untuk kau tahu mana kad yang lagi bagus, exchange rate dia kena paling dekat dengan mid market exchange rate tu. Lagi dekat, lagi better, meaning lagi kurang markup. Okay, so kita start dulu dengan GX Bank. Okay, kau kena ingat, okay, dalam balance setiap kad ni ada RM1,000. So aku withdraw £100 dulu daripada ATM untuk GX Bank ni lah. Dan lepas aku withdraw tu, balance yang tinggal untuk kad ni adalah RM421.97. Bermakna £100 di GX Bank bersamaan dengan RM578.03, menjadikan exchange rate dia bersamaan dengan £1.5.7803, markup sebanyak 2.31%, which is aku rasa agak tinggi lah. Okay, untuk Wise pula, lepas aku withdraw £100 sama macam GX Bank tadi, balance yang ditinggal adalah RM431.86. Okay, RM10 lagi banyak daripada GX Bank tadi. Okay, so walaupun Wise ada conversion fee sebanyak RM3.17, tapi exchange rate dia adalah terlampau rendah kalau nak compare dengan GX Bank tadi. So £100 dekat Wise cumalah bersamaan dengan RM568.14 saja, menjadikan Wise punya rate ni 5.6503, hampir sama sebiji dengan mid market rate tadi. So macam aku cakap tadi, lagi dekat, lagi bagus dengan mid market rate. Betul tak? So ini jadikan Wise untuk daripada segi withdrawal, dia adalah yang paling berbaloi compare dengan GX Bank. Okay, moving on kepada second round pula. Yang aku test malam adalah daripada segi card transaction, yang mana paling berbaloi kalau kau nak beli something pakai kad. And macam round tadi juga, dua kad ni offer perks yang berbeza. Okay, kita start dulu dengan GX Bank. GX Bank dalam website dia, dia cakap dia bagi 1% cashback untuk sebarang pembelian dekat luar negara. Dan juga dia waivekan sebarang foreign transaction fee. So tak ada fees bila kau beli barang.
Okay, dua ni nampak macam wins lah untuk GS Bank. Sebab untuk kad Wise dia tak offer langsung benda ni. Meaning tak ada cashback. Okay, kau kena bayar foreign transaction fees. Itulah apa yang aku ingat pada awalnya sampailah aku test ni. Okay, sebab reality sangat mengecewakan. So semalam aku ada beli sedikit buah tangan lah untuk aku bawa balik. So bila kita cakap pasal United Kingdom, kita cakap pasal British, of course aku akan kena beli teh. Okay, so semalam aku beli chamomile dan juga honey tea. And harga untuk teh ni adalah £2.75 untuk sekotak. So aku obviously beli 2 kotak lah untuk teh semalam. Dan aku bayar secara berasingan. Okay, kita start dengan GS Bank dulu. So harga sekotak teh untuk GS Bank adalah RM15.90 lepas convert. Tapi ingat, GS Bank bagi cashback. So aku dapat cashback sebanyak 15 sen balik lepas beli sekotak teh semalam. Dan jadikan harga sebenar sekotak teh adalah RM15.75 untuk kad GS Bank. Okay, foreign transaction fee tak ada sebab kad GS Bank waive foreign transaction fee. So untuk kad Wise pula, walaupun aku beli kotak yang sama yang berharga RM2.75 dekat receipt, yang aku bayar guna kad Wise ni surprisingly lagi rendah daripada kad GS Bank tadi. Sebab untuk harga sekotak tu yang sama, aku cuma bayar RM15.62 sahaja. So 13 sen lagi rendah daripada GS Bank tadi. And ni termasuk foreign transaction fee dekat kad Wise yang berharga 9 sen. Kalau tak ada foreign transaction fee, Wise tinggalkan dia sebanyak 22 sen lagi murah. Gila tak gila. Okay, ni semua balik kepada exchange rate tadi juga. Sebab bila kita cakap pasal GS Bank, dia sebenarnya pakai exchange rate daripada Mastercard. Okay, sebab dia kad Mastercard kan. So Mastercard punya exchange rate obviously markup dia sedikit tinggi lah kalau nak compare dengan Wise yang closer kepada mid market exchange rate. So walaupun dia ada cashback dan juga dia waive foreign transaction fee, itu tak cukup untuk compensate exchange rate yang bagus dekat Wise ni. So untuk round ni obviously Wise menang lagi. Okay, untuk final round dalam test kali ni, kita akan tengok kad mana yang ada perks paling berguna bila kau travel in real life situation. Okay, kita start dengan kad Wise dulu sebab aku rasa dia ada banyak. Okay, untuk kad Wise ni yang aku rasa paling hebat sekali adalah sebab dia boleh masuk dalam Google Wallet dan juga Apple Pay. And benda ni sangat-sangat function, lagi-lagi kalau kau travel dekat tempat macam United Kingdom ni, sebab dia tak pakai cash sangat, dia sangat heavy pada kad. So bila kad ni boleh masuk dalam phone aku yang ada NFC ni, bermakna dia akan jadi sangat-sangat convenient. Aku boleh beli barang, aku boleh bayar makanan, aku boleh naik public transport dengan bawa phone saja. And aku tak boleh buat benda ni kalau aku pakai kad GS Bank. So sedikit thumbs down untuk GS Bank dekat situ lah. Satu lagi perks yang bagus aku rasa ada dekat kad Wise ni adalah dia punya multi currency account. Okay, bila ada multi currency account ni, maknanya kau boleh beli duit daripada mana-mana negara pada bila-bila masa saja kau nak, even before kau travel. Okay, satu contoh aku boleh bagi adalah aku nak pergi ke Turki, tapi flight aku lambat lagi and duit Turki tengah jatuh sekarang. Aku boleh buka app Wise aku and aku boleh terus beli duit Turki pada hari itu juga. Tak perlu tunggu masa aku dekat sana untuk beli. Okay, GS Bank tak boleh buat macam tu sebab aku kena ada dekat Turki dulu. Aku kena withdraw dekat Turki dulu, baru aku boleh dapat exchange rate hari tu. Mana tahu masa tu exchange rate tengah mahal, campur pula dengan Mastercard punya exchange rate yang dah ada markup tinggi. 2 kali rugi dekat situ. So Wise multi currency account boleh buat kau jimat banyak jugalah dekat sini. So itu untuk perk kad Wise. Sekarang kita nak tengok pula perk kad GS Bank ada yang kad Wise ni tak ada. Dan satu benda yang aku boleh highlight adalah kad Wise ni dia dapat bagi return 2% per annum. So meaning dia akan bagi return almost daily untuk setiap sen yang kau simpan dalam kad ni. Dan walaupun 2% tu bunyi macam tinggi, sebenarnya bagi aku 2% tu tak tinggi langsung. Sebab bagi aku paling common pun kau nak bagi at least 3% juga untuk lawan inflasi. And kad ni obviously fail lah. So sebab tu kalau nak simpan untuk budget travel, aku tak akan simpan dalam kad ni. Instead aku akan simpan dekat tempat yang lagi bagus, which is yang aku dah pernah guna dulu, iaitu Versa. Sebab bila kau simpan duit dalam Versa ni, dia bukan saja tempat yang sangat-sangat rendah risiko, tapi bila kau simpan dalam Versa ni, kau juga akan lagi konsisten. Sebab kau akan simpan tempat yang asing
daripada tempat yang kau beli barang. Okay? You know, sebab bila kau simpan dekat dalam bank kau, obviously kau akan terguna duit tu untuk something juga. So lagi bagus untuk kau simpan dekat tempat yang bukan bank macam Versa ni. Versa ni bukan saja dia akan buat kau konsisten bila kau simpan duit untuk travel, tapi dia juga akan bagi return yang tinggi bila kau simpan duit. Contohnya macam fund Versa Cash yang Versa Cash Ideal, dia bagi 3.79% dan 3.45% respectively. And aku cakap ni berdasarkan pengalaman aku sendiri, sebab aku dah pernah simpan hampir 10,000 untuk aku travel ke Jepun. And bila ada return almost daily yang Versa bagi, walaupun sikit-sikit tapi almost setiap hari dia bagi, dia akan bantu tingkatkan dan besarkan lagi budget travel aku, which is sangat membantu untuk aku jalan-jalan dengan best lah. Yang aku suka juga bila aku simpan dekat Versa ni, bukan saja dia bagi rate yang dah sememangnya tinggi untuk tempat simpanan low risk, tapi kau boleh tingkatkan lagi rate ni bila kau buat quest yang Versa bagi dekat kau setiap bulan. Contohnya untuk bulan ni dia ada Fresh Fund Quest yang mana Versa akan bagi extra 2% kalau kau tambah fund baru untuk simpanan kau. Contohnya macam sekarang aku ada 11,600 dalam Versa Cash aku. Tu Versa akan refer dia sebagai duit baseline yang aku originally ada. So kalau aku tambah lagi duit dalam Versa Fund aku ni, contohnya aku tambah 1,000 lagi, Versa akan bagi extra 2% return untuk fund 1,000 yang aku tambah tu. Jadi kan 3.79 plus 2% extra, so aku akan dapat 5.79% untuk fresh fund. And booster 2% ni, percaya ke tak, kau boleh dapat untuk up to RM300,000 worth of fresh fund. So kalau kau dah ada saving dalam Versa and kau plan nak top up dalam Versa, aku suggest kau pergi dulu dekat tab quest dalam app tu, and then kau klik join now untuk quest fresh fund ni, supaya kau boleh enjoy 2% extra booster untuk top up tadi. Tapi kalau kau tak ada saving lagi dalam Versa, kau boleh obviously start hari ni, and aku recommend untuk kau start dengan Versa Cash dulu, and then kau boleh join booster quest ni. Alright, so kalau kau tak ada Versa lagi, kau boleh join serendah RM100 and kau akan dapat bonus RM10 kalau guna kod aku VERSAY, VERSAY. And of course, bila kau guna kod ni, bukan saja kau akan dapat RM10, tapi kau akan bantu support channel ni juga. So aku nak ucapkan thank you so much. Alright, summary dia. Kad travel mana yang bagus di antara dua kad ni? Yes Bank atau Wise? Obviously kalau kau tengok video ni dengan betul-betul, kau akan nampak yang kad Wise ni lah yang menang tanpa bertanding. Tapi aku tak boleh cakap result ni apply untuk semua negara yang kau akan pergi juga. Sebab bila aku travel pergi Jepun hari tu, aku pakai kad Wise ni, aku menyesal gila sebab aku kena bayar banyak gila withdrawal fees di ATM. Dekat Jepun, kau kena bayar 110 yen setiap kali withdrawal. And Wise ni cuma wave sebanyak 2 kali sahaja. So aku end up bayar 100 lebih juga ATM fees bila dekat Jepun hari tu. Kalau aku pakai kad JS Bank masa kat Jepun, aku obviously akan jimat 100 lebih. So dia sangat-sangat depend negara mana yang cashier lain. Macam Jepun, aku lebih prefer untuk pakai JS Bank. Tapi aku tak tahu jugalah, aku kena test lebih detail lagi. So kalau kau nak tengok video pasal perbandingan kad ni di Jepun, kau boleh subscribe sebab aku akan buat kalau aku pergi travel nanti, dan kau tak akan miss out video tu. Dan kau boleh juga bantu support channel ni dengan like video ni atau komen apa-apa soalan yang kau ada pasal dua kad ni. Aku akan reply kalau aku tahu. Okay? So thank you for watching, and I'll see you in the next video.